A podcast from the streets. For the streets. Brought to you by Acap Tatsuya, Syahrir Zulkifli. And I'm AB Siddiq. Welcome to OGT Podcast. Okay. Kita berkumpul Bersesium dan pride bersemangat From BMT to Luar daripada pemikiran kita makan. Kau dah tak tolong kau. Kira dah lepas ni kalau orang patah balik okey. Kalau orang tak patah balik Okay, memang Ramadan dah tak nampak. kita English line Hanya fikiran baik Kita tawa bersama From BMT to OGT Paksa nak tunggu tak? Bringing hope in every word we say. Tak ada jangkut. Hai, selamat malam dan selamat kembali ke OGT Podcast. Okay. Pada para pendengar dan para penonton, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Terima kasih. Sama-sama. Spotify dah tak ada video lah. Kita dah buat audio sahaja. Sebab kita mengharapkan views ke YouTube lebih lah. Sebab Spotify tak membayar kita. Siapa yang belum subscribe kita dekat YouTube, Jangan tolong lupa. and jangan lupa subscribe. Tapi jangan Yes. takut, Spotify masih cuma tak ada video, cuma masih korang boleh dengar Dengan kan. suara ya kira. Ya, cuma audio je. Banyak yang tak suka dengan suara jap. Wah. Dia suka tengok muka. Lain je bunyi. Pasal sayang lah, kita ada beribu-ribu view. Kadang-kadang dekat YouTube view berapa ratus je so Kadang macam kena scam pun ada. Apa nak scam buat? dalam apa? Kira dalam segala aspek Kira scam actually boleh dengar daripada YouTube, daripada dengar daripada Spotify. Tapi banyak macam scam lah. Aku just assume banyak orang drive, so diorang dengar audio. But then aku realise banyak orang tengok video juga. So macam myself kan tengok kat YouTube. Pasal tapi- kita dibayar kat YouTube. Tapi jangan tengok jangan drive sampai tengok Oh, betul lah. So for safety reasons lah. Yes, untuk Tapi keselamatan anda. ada drive masih boleh jalan, kau faham tak? Boleh jalan dengar lah. Aku dah fikir lain kan. Dia ni memang repeat. Dia ni aku dah tahu. Tak ada drive pegang mikrofon nyanyi. Itu small my time. Smule lah ya. Small. Kira gigit earpiece lah sini lah. Yes lah. Gigit mic Lama-lama meh. Gundu lama meh. Okay. Kita jangan lengahkan masa. Cik, lengahkan masa siul. Dah duduk sebelah acap dia belajar. Itu budak-budak bukan gua siul. Kalau apa nak cakap ni, kalau siapa-siapa nak advertising, kita masih ada slots open. Korang boleh email kami di inquiries.ogt@gmail.com. Terima Yes. kasih. Okay, Nari, topik apa hari ni? Okay, jadi kita nak Mr. baca AB Siddiq. Kita nak baca email. Ada orang dah buat makcik marah lah. Yes. Tapi kelakarnya kan, selalu kita dapat yang muda-muda send kita. Ini makcik, mak orang saya send kita. Serius lah, makcik yang email lah. Panjang sangat, panjang Lillahi, gila. kan, kira aku boleh sumpah lillahi ta'ala memang makcik yang send. Pasal cara tulis dia tak kronik. Betul. Oh, Makcik kira bahasa baku lah semua. tak baku lah, but proper lah kira. You know proper makcik tak ada siun pun tak ada. Oh, tak ada. Dia macam proper, very structured lah. Okay, mari aku pun dah macam tak sabar nak dengar makcik cakap. Makcik dulu Okay, tengok. guru bahasa Melayu. Panjang gila. Okay, so kita Mother tongue akan lah. dah mix sikit lah. Oh, okay. So kita akan ada pause in between lah Makcik Pasal kalau baca educated terus boring lah. Ya lah. Okay. Okay lah. Try tengok apa makcik cakap. Makcik marah ni dekat, aku see snippet sikit lah dekat Syafiq lah. Syafiq. Siapa member Syafiq, korang boleh tag dia Tak tahu kenapa dia buat makcik marah. Tapi dia dah buat makcik marah. Lucio lah Syafiq. Okay, nanti kita penghujung dia, nanti maybe kita kena cakap. Kalau kena ada apa-apa nak cakap dengan ni Syafiq kan, kita kena cakap lah Syafiq. Okay. Okay, aku belum tahu cerita dia. Jadi nanti bila aku dah tahu. Dia Syafiq dia Q ke K ni? H ke Y? Mana Mesti H punya. Q. Oh, Q. SHA FIQ. Selalu SH memang gitu lah. Okay, aku start Okay, go. Assalamualaikum, terima kasih kerana sudi mendengar luahan akak ni. Akak. Waalaikumsalam kak. My daughter is naive and coming from a household where parents divorce. She lack of a father figure love, so maybe sebab tu dia mencari cinta lelaki. Anak perempuan I ni tak pernah kasih masalah. Masih tengah belajar di ITE, higher NITEC, dan kalau dia bekerja, dia selalu hulur quite a big amount from her salary. Last year dia turn 21 years old and berkenalan dengan lelaki bernama Syafiq. Oh, SYA lah, sorry salah. Sibuk lu Syafiq. Please sebut nama dia kat podcast. Oi, Syafiq. Okay, makcik biar kira ni tertuntut kita tunaikan lah. Betul. Okay, kepada Syafiq ni. Okay, sambung. Okay, sambung.
Sejak anak I berkenalan dengan dia ni in October 2024, Si update. my daughter terus ponteng kerja, stop sekolah, hari-hari merayap balik pagi. Alamak. Ada kala tak balik. She is 24/7 dengan lelaki ni and his family. Sebagai ibu tunggal, I memang concern dengan siapa dia berjumpa atau bergaul. Previously, ex-boyfriend dia, I dah jumpa and mingle and I was okay with them. Daripada yang bertatu, yang educated, yang gelap, yang putih, yang tinggi ke rendah. Semua attribute dia kasih. Keding, Berat sia. gempal ke, semua I'm okay kata. Makcik ni berat dek. Sebab walaupun tak ada rupa atau luaran nampak kasar, pada akak, akhlak dan adab is important. Betul. Saya sokong. Tak guna kalau muka kau lawa, education kau tinggi, duit kau berkepuk tapi tak beradab. Betul. My daughter berubah 360 degrees dari akhlaknya dengan akak dan adik lelaki dia berusia 9 tahun. She used to be so patient dengan adiknya yang berhyperactivity and dyslexic. So masalah membaca lah. Kan? She also stopped contributing to the house, which I am literally okay, but she also stopped paying her own bills yang registered under my name. To the extent one day, I tanya, transfer me 20 dulu, sekejap lagi I will pass cash at home. She rudely asked me, nak buat apa dengan $20? My daughter terlupa that I have her social media account in my handphone. She previously downloaded for me to use and share for online purchases. I pun start se-coding her activities. Oh, makcik cakap se-coding. Goreng siul. Kira makcik dah main Shopee lah. Oh lah, TikTok Shopee shop lah. lah. Itulah. Asyik. Standby lah. Kira beli sotong yang tu lah. Oh, betul. Aku tak boleh stop. Okay. Walaupun lagu tak ada. Pecah I pun start coding her activity pergi club which she never stepped in before. Balik mabuk sampai berdiri macam tiong kat dapur. Buat tattoo, lepak with the guys sampai pagi at East Coast Park and etc. She also started asking me for money. I pelik lah gaji dia semua mana pergi sih. At that time dia kerja at hotel guest service and estimated salary is 2k plus per month. One day she called me and asked me for my NRIC number. I almost nak bagi my details tau. Halfway I pause and ask kenapa nak IC number ni. She said on the seashore. She said nak renew her mobile plan at Singtel. I terus reject. I said if NRIC holder is not present at the store, mana boleh gunakan NRIC number sebarangan yang untuk renew mobile plan. Makcik ni pun bukan kaleng-kaleng. Under my company ID. Maksudnya makcik tak kena cintoro They will also need to verify my staff ID per. She terus hang up. I nasihatkan dia banyak kali that this guy is a red flag, bad influence and etc. Makcik tahu red flag tu apa? Makcik updated lah Makcik TikTok updated, apa. Dia tak terima and marah-marah. She said, Mami jangan judge. Dia tak macam apa yang Mami sangkakan. I told her I will never accept him in our life. Kalau berdegil nak continue this relationship, I just keep reminding her this every day. My birthday was extremely dull this year, 1st January. Selalunya without fail my daughter akan tulis love letter, surat penghargaan ataupun berikan teks panjang when midnight strikes. Kira pukul 12 just nice ada message kan. Kalau tak ada hadiah pun tak apa sebab anak-anak akan berikan kata-kata perhargaan. To me itu pun sudah memuaskan. But this time on 31st December she chose to enjoy with this guy and his mother to celebrate New Year countdown kat luar. And she balik rumah keesokan pagi and terus tidur. Siloso Beach Party lah. Suspect lah Zuka berapa kan. Tak tahu apa. Setengah straw. Azura Beach Party lah. Oh suspect lah. And this is the first time dia celebrate countdown overnight, mabuk and what not. Balik, bila dia balik tu memang kemarahan akak dah membuak-buak, bertekak, bergaduh sampai dah tahap nak punch each other. Macam members bergaduh bertumbuk. Makcik ada belajar kelas Muay ke? Recah ada art lah makcik ni Wah sikit. Nanti muka tak nampak. Tak ada, aku sensitif sikit. It's been such a long time, like donkey years tau. My adrenaline nak pukul orang tu datang. Akak dah insaf. Tapi kalau kau trigger memang mendapat lah kau. Kena. Ni makcik tak kira. Aku rasa ni makcik tak dulu Marina Step mesti dia duduk memo ni. Ini makcik boleh fight siul. Memang terasa sangat nak rembat dia. Sebab nak kawal that adrenaline, I ambil adik punya study table and baling kat dia. Dah wild lah sebab sini. Makcik gila babi je. I only realised bila I terdengar adik dia sobbing, squatting down beside me and holding his chest. That was the very first time my son nampak my panas baran, which I really regretted. And at that time juga I terperasan my daughter tilting her handphone towards me. Dia tengah call jantan tu and let him hear the whole conversation and
conversation. Dalam kemarahan, I took her handphone and started shouting. I soal the guy, apa motif kau sekarang? Aku dah cakap aku tak suka kau berkawan dengan anak aku. Part mana yang kau tak faham bahasa? Kau bawa dia ke hulu ke hilir macam perempuan murahan, kau ingat kau apa? Ya, bukan kau. Bukan Tak kau. boleh, aku sakit lah order tengok dia ni. Lengur sekali. Aku cabar kau datang sini dengan family kau. Aku nak tahu apa motif kau. He came bersama dengan mak dia memakai penuh barang kemas tebal dan adik perempuannya. I suruh mak dia tu turun bawah blok dengan adik while I speak to them. First thing I beritahu semua, I akan tutup main door untuk jaga aib semua orang and kehadiran semua bukan untuk bergaduh atau bertegang urat. So speak amicably and respectfully. I luahkan kemarahan dan kekecauan sebagai seorang ibu. His mother and sister tak banyak berbual. Both asyik pandang pada Syafiq ni. Syafiq. And you know what this guy do? Tersengih-sengih. Ibarat proud of what he has done to control my daughter. Smirk lah. Bila dia start buka mulut, his first sentence is so irritating. Saya ni masih ada rasa hormat tau dengan cik. What is with this statement? Kau nak intimidate aku or macam mana ni? But I diam dulu. He also question me, kenapa cik tak nak terima saya? Takkan pasal saya bertattoo cik tak nak? Mana boleh gini? Sampai nak putus hubungan dengan kita kalau kita berkahwin. Kenapa cik nak salahkan saya yang anak cik berubah? Anak cik yang keluar, saya tak pernah paksa dia. Dia balik mabuk, bukan saya yang suruh. Betul lah lu. Lepas tu sengih-sengih. Kau ni buat cik lah. Syafiq, lu memang hanat. I turned to his mother and explained what my daughter is up to and has not been coming back home since dorang berkenalan. And I tahu she is with him sebab IG stories updated every single day. Bukan anak aku yang update, tapi kau yang update and tag her. Apa motif kau nak instigate aku sedangkan kau tahu yang aku tak suka dengan kau? Dia lagi test lah. Okay, dah panjang lagi. Okay. Apa pendapat kau dalam sofa? Oi, aku rasa kan. Okay, Cap kau pergi dulu lah Cap. Okay, aku rasa. Kasih sama dia lah. Okay, aku rasa pada pandangan aku mungkin pasal dia ada tattoo kan, dia nak tunjuk dia ganghu satu. Okay. Dia test water lah. Test market. Okay. Test market lah. Tapi nak cakap time lambat, dalam konteks dia belum kurang ajar, dia belum apa, betul lah. Maybe cara dia berbual lah. Cara dia berbual. Tapi walau macam mana pun itu tetap kau punya kalau kau anggap dia, kira kau nak kahwin dengan dia perempuan, kau anggap dia bakal mak mentua kau Yes. Terbaik lah lu bro. Ni part was support lu Syul. Bayangkan lu nak side dia tadi. Lu mesti kena meh. Tapi kalau kau tahu tu bakal mak mentua kau, kau tak patut kan, kau memang sepatutnya memang tunjukkan rasa belas kasihan, kasih hormat. sayang. And Kira tak perlu cakap you have to win the heart, man. Yeah. Macam seorang mak apa Kira kalau aku jadi parents, kalau anak aku bawa balik perempuan dia tattoo, anak aku lelaki kan, aku don't mind. Pasal memang betul dia cakap apa, tak boleh judge orang apa. Anak dia perempuan cakap betul, tak boleh judge. Pasal aku pun ada kawan dia tattoo, pun tak ke laut juga. Alhamdulillah. Tak, tapi mak dia pun ada cakap yang dia tak kisah dia tattoo. So that's why aku agree dengan dia punya point kat situ. Tapi kalau aku invite kau datang rumah aku pun sebagai seorang mak ni, aku punya point of view sebagai seorang mak ni, aku mesti nak test aku punya bakal menantu. Betul lah. Kalau anak aku betul-betul nak kan, daripada dia buat berzina dekat tempat lain kat luar ke apa kan, kalau dia betul-betul nak, ni dia pilihan dia, aku akan teruskan. Tapi aku nak kena tengok lah dia cara didikan macam mana kan. Betul lah. Kalau kau dah pergi balik, tengah terbalik pergi Siloso Beach Party ke New Year kan, mesti aku ada tu sanksi tau. Kau faham? Kalau kau sebelum kau kahwin kau dah buat ni macam kerja, lepas kahwin macam betul lah. Tapi dia tahu apa, lepas kahwin family members tak akan involve sangat. Lagi betul mungkin lah. akan kau live your own life apa. Tapi kalau kau tak mulakan sekarang kan, bila kau nak sebelum kau start solat kan, apa kalau kau lambat cakap suruh solat contoh suruh solat 5 waktu, lambat lah nanti solat. Kau nak tunggu orang solatkan kau ke apa? Dia deep lah. Boy, ini pasal Syafiq musibat, bukan pasal kita. Kau jangan main-main. Okay. Tapi aku punya take aku feel kita belum baca sampai habis sangat lah. Yalah. Aku feel macam maybe daughter dia reach that stage where kau tahu kau baru nak start bergaul, baru nak campur. Yes. So dia nak baru belajar nak degil lah. Baru nak belajar degil lah kira kan. Mak dia tak boleh terima lah. Tapi mungkin bukan pasal ni Syafiq lah, kita pun tak tahu at this point. Cuma maybe diorang tak plan nak kahwin pun. Kau tahu macam ni phase aku lah, fasa ni aku akan lalui. Aku tak plan nak kahwin dengan lelaki ni just aku punya this moment aku tengah have fun dengan dia. But have fun pun kau tak payah babitkan mak kau sampai nak
IC number ke tu tak, particular mark kau. Oh, Mesti ada ada benda IC apa kalau number. buat. Kira ni mesti sign up line, lepas tu jual handphone. Yes, If maybe. akulah anak aku bawa balik lelaki ke macam gitu, aku blacklist. Anak kau first kerja sekolah. Kau jumpa ni lelaki game set. Oh yes, betul. Semuanya hilang. Dah tak kerja, dah balik malam, dah start minum. That means kalau lelaki ni tak ajak, anak dia takkan jadi macam gitu. Partly betul juga, yes. Jadi Dia dah kalau tunjukkan dunia lain apa. yes, Dia kalau tukang ajar kira. budak lelaki ni Syafiq datang rumah aku macam tadi dia cakap apa? Saya masih hormat cik. Itu word aku paling menyampah. Sumpah betul. irritating. Kira kau nak test aku lah. Kau test aku. Kalau dia Kira kalau kau bukan makcik ni apa, kau boleh jalan aku. betul lah. Kau tak boleh cakap tu pasal apa. Itu kau punya future mother-in-law. Okey lah, kau kat situ lah. Aku cakap okay, kau sebagai seorang Aku tak. bapak, Aku mesti duduk dalam bilik kau ke bapak, kat dining table. Kau bapak kan, kau tengah dengar kan. Kau tengah dengar Dengan rokok aku. Okay. Vape dengan vape lah. Mana boleh. Oh, Kat vape rokok kan ada haram. Oh betul. Tak boleh, dia kena saman. Okay. So kau dengan rokok, kau guna haram. Rokok yang tak boleh guna haram. As in Illegal. illegal. Ha. Kau tak rokok tapi casing yang besi. Wak-wak ambil lah. Okay, go. Dengan apa besi. Gulung. Tak, casing besi je, relax, normal punya. Gulung Okay, cakap. Okay. Cik, cik, nasib baik saya masih hormat cik lah. Terus aku baling. Tang. Maksud apa? Apa statement dia? Apa argument? Argument dia, kau berbual dengan bini aku macam gitu sel. Jadi kau jangan berbual dengan bini aku. Terus aku baling tu, aku tak. Lepas tu kau pula kau jadi aku punya mak ah. Mak, dia, apa ni? Dia campak kat adik ni. Lek sikit je ber. Tattoo gibong ah. Adik-adik kau ni. Sasui. Tapi dia ibu tunggal. Dia seorang. Bapak dia tak ada in the picture. Bapak perempuan ni lah. Mungkin itu yang ada kalah sikit lah. Kalau bapak ada, aku rasa budak ni mesti kena bombat lah. Mesti kena maki. Kalau aku anak aku bawa balik gitu laki pun aku maki. Betul. Terus terang. Kau dah hancurkan anak aku, habis kau lagi nak esong dengan bini aku. Lu siapa Jack? Tak. Mungkin pendengar Malaysia tak tahu Aisong tu apa. Aisong kira macam Howland lah. Howland ber. Kira macam ye pantat. Macam ye lah. Kira macam papaya stek garang macam dengan terpaling. Terpaling. Okay, kita sambung dulu Okay. Okay Don. Mesti sibuk macam Syafiq. Kau pasti ya? Damn lah Aku nak tahu the full story ni. Okay, when his mother nasihatkan dia, dia gunakan bahasa kasar and gunakan perkataan kau aku to her and berbual world depan I. I literally interrupted the conversation and stopped him and said, tolonglah jangan berbual to your mother like that. Dan berbahasakan kau aku. I tak suka. I tak pandang background, rupa atau luaran, tapi kalau kau tak ada akhlak dan adab, sorry lah, memang aku tak pandang kau. Okay lah, since korang nak sangat berkahwin, kasih aku masa berfikir dan kenal hati budi kau and family kau. Betul lah. Bila nak kahwin ni? Part ni I dah tahap redha. He said October 2025. Lagi besok lah. Dah lepas lah. Next year. Lagi tapi korang kat berapa KL hari je ni? Kau kat KL. Betul. I said okay, insyaAllah. You have 9 months to prove. Nanti kita bincang lagi kalau confirm closer to the date. I tanya lepas nikah nak duduk mana. Dia kata duduk rumah mak dia, 4 room flat. Sementara apply rumah, I cakap apply BTO flat cheaper. Aku tak nak, aku nak resale. Dalam hati aku, wow. Okay apa resale, gaji aku combine dengan dia confirm boleh survive, and he giggled. At this point aku tanya, kenapa kau nak take into gaji anak aku for survival? Bukan kau suami kena jadi provider ke? Lepas tu I tanya, tahu ke dia masih sekolah? Tinggal 2 modul to get higher NITEC cert. Sejak kenal kau terus dia tinggalkan. Boleh kau kasih dia sambung sekolah? Dia jawab, kalau dia sendiri yang tak nak, aku nak apa kan? Okay lah fine, kau pun tak ada effort nak suruh anak aku upgrade. I ask, kerja full time dah lama? Saya kerja logistik, duit saya dan SPF saya banyak cik. Jangan risau. Wallahualam logistik tu betul ke tidak? Ni Syafiq Ini hantar test parcel lah. Tak lah, mana tu warehouse, forklift ke apa. Logistik banyak jap. Hantar barang pun logistik. Betul juga. Betul juga. Pernah berkahwin, pernah tunang? Atau ada anak dengan sesiapa? Saya single tapi pernah bertunang putus. Dia curang. Lelaki yang baik tidak akan buka aib pasangan selepas berpisah. Makcik dia terbalik dengan dia punya point lah. Lupa pula aku nak tanya rekod jenayah. After they left, around 2 hours later, my daughter pun balik rumah. Buat macam nothing happen. Maaf pun tak ada, rasa bersalah pun tak ada. Tiba-tiba aku dapat mesej dari Syafiq malam tu juga.
It's a WhatsApp with screenshot of booking pages for ROMM website. And he booked 24th of January 2021. 2025 sorry. Mengamuk lah aku. Oh, diorang tengah discuss, straight away dia book. 2026 lah. Dia nak kahwin lah 2026. Tak, 2025. Kira tahun ni. that month juga. Baru habis discuss, 2 month juga dia nak kahwin. I said to my daughter, jantan ni kenapa lah? Tadi kat rumah cakap dengan aku, mak dia boleh, dengan aku mak dia, bulan 10. Ni apa pasal korang buat booking tanpa family discussion? Tak ada lamaran, tak bincang, hantaran, mas kahwin, majlis, kat mana, jemputan, berapa ramai? Ke kau mengandung? That was my first suspicion. My daughter cakap, tak lah. Mami dia dah turun dari rumah kita, dia terus go online and book sebab dia kata takut mami berubah fikiran and reject dia. Ya Allah, geramnya aku sebab tak nak kecewakan my daughter and tak nak pula nanti dia purposely impregnate anak aku to trap her. Terpaksa lah aku setuju sebab aku takut terjadi apa-apa. Starting from that day, his true colours appeared. And from that day, I tambahkan solat dan doa intensively untuk anak I dijauhkan daripada dianiaya sesiapa. Dia kasih point form. Point 1, mas kahwin. Nak kasih cincin silver, my couple lab at Plaza Sing. Siap dengan bajet $150. Masuk. Susah siap. Okay, sabar. Aku nak kalet dia ni. Malah butuh. Aku nak kalet ni. Alia aku sampai keluar. Musibat betul. Aku nak ketawa sebab teringat zaman purba aku bercinta zaman secondary school beli couple lab. Sorry cik ketawa tapi why specifically couple lab? Point number 2. Mati-mati nak buat simple akad nikah majlis kat rumah dia. Okey lah, aku give in walaupun majlis anak pertama. Aku tanya Syafiq tentang pelamin, baju, makan, jamuan berapa orang. Dia kata settle. Aku tak risau, dia tanggung semua. Aku pun diam. I told him my daughter dia pun ada keinginan dream wedding. Baiklah majlis simple tak apa, but aku will pay for costume and photographer services since korang tak opt in for any of this. He agreed. My daughter pula terlepas cakap his family members are forking out money to spend for the majlis, bukan dia. He tried cover line, tak cik, ni salah faham. I pun diam. Then I tanya, korang tak nak attend marriage course ke? Ada yang express tau. My daughter kata she is willing to attend. You guys want? His mother and he reply, buat apa? Tak payah, we don't want. Syafiq reply. Mother reply, anak-anak yang lah kahwin tak attend course. Okey je kahwin. Akak tengok tak ada masalah je. I bertanya, oh je ke? Dah lama kahwin ke kak? Tak lah, baru je hak. Celaka. Like what the hell? 2 kali 5, 5 kali bab. Plot twist dah dapat. Sure. Okay, point number 3. Banyak point lah ni. Bergaduh dengan anak aku pasal pelamin. He choose pelamin ikut suka hati dia sebab lowest price. Tak tanya selera anak aku. I suruh tambah some lighting alas akad nikah and tukar colour of my daughter choice. Top up difference $70 je. Dia mengamuk lah. Anak aku tunjuk his WhatsApp messages. Vendor minta deposit pun dia susah nak transfer. I told my daughter tak apa, pakai duit mami dulu. Suddenly he transferred. Aku tanya, point number 4. Aku tanya jamuan tu berapa orang? Kasih lah address. You imagine he refused to give me his address sampai the day they broke off. Elak-elak tak nak jawab soalan aku. I just find it fishy. Maybe dia tak nak aku hadir. He asked me, cik nak jemput berapa ramai? Jadi saya tahu berapa nak top up untuk makanan. I cakap jemput 10 orang je. My parents and my siblings. Tapi dia sediakan 10 pack food for me please. Dia saran aku, jamuan kat sini no take away allowed. Okay. Tak boleh take away lah. Pasal boleh. take away ada extra charge 30 sen apa? Dia tak mampu lah tu packaging. Mahal apa. Dine in lah. Point number 5. Boleh tak tukar date majlis sebab cik tak boleh ambil cuti last minute. I'm a frontliner and my schedule are fixed at 3 months prior. Dia straight jawab, tak boleh. Saya dah check semua employment boleh request a week in advance. Apa aku nak jawab dengan kawan-kawan and family aku semua? Aku dah jemput and spread invitation. Mana aku nak letak muka? Tu Syafiq yang cakap. Sir. Musibat dia betul. I cakap dengan my daughter, you tahu my workload and schedule macam mana kan? So macam mana ni? Semua mami request tanya semua dia outright reject. Aku kena ikut arahan kehendak dia ke macam mana ni? Dia ingat ni company bapak aku ke apa? Makcik dah marah, My daughter diam je macam tunggal. Aku sampai dah tahap syak anak aku ni kena guna-guna tapi timbul fitnah berdosa pula aku. Point number 6. I tanya Syafiq, sampai hari ni mama tak call cik pun nak discuss apa-apa. Ada lamaran ke? Itinerary majlis macam mana? Mas kahwin hantaran macam mana? And tergerak hati lagi nak tanya sekali lagi, lepas nikah nak duduk mana? Dia melenting lah. Cik nak hantaran buat apa? Duit hantaran tu at the end of the day duit kita. Cik cakap sekarang nak buat apa dengan hantaran tu? Lepas kahwin kita tinggal rumah mama sebab nanti diorang mati rumah ni aku punya. Oi. Pokewak punya ni, Pokemon ni. Kemon punya budak. Tak macam lelaki pakai helmet tu. Confirm. Tak boleh hutang
Confirm Itu kedai runcit tu confirm Sial lah dia ni Kata tak aku orang mana? Aku orang Minang tau. Okay, sambung. tapi dia real lah Zan ni. Sial. Makcik dia bilang expression tu. I was like, wow, parents kau masih hidup, kau ada buat plans macam ni. Means kau pun tak ada plan nak buy a small home lah. And what home you think adik-adik kau and abang kau tak nak jual rumah ni and ambil Boys hak faraid dorang? I cakap, okay lah, I think it's best for your family to meet me and my family sebelum actual day. Aku besarkan anak aku susah payah, kenapa perlu kau persoalkan sampai berak macam ni? Janji nikah bulan Oktober. Tapi tiba-tiba within 24 hours from leaving my house, kau desak anak aku submit application and demand aku give in. I hang up the call, I put approach my daughter and I lowered my voice, my ego and etc. I asked my daughter. I pula yang nak kena kasih explanation to him ke macam mana ni? Aku orang tua or adik-adik dia? Why am I answerable to him? To this point, I dah tak boleh take it sih. I broke down and cried. I nangis and showed my daughter all his rude texts. I told her he is a red flag. Okay, stop. Last line. My daughter saw the messages and confronted him and gaduh besar. Okay. Banyak ni. Okay, Ini satu dia Syafiq. cakap world kan. Dia cakap dia kerja logistik kan. Okay. Kecap kasih cap. Okay. Ni Acap manager logistik ah. Alamak. Kau tahu apa. Kecap kasih. Apa lu nak kasih sama dia? Deployment. Kau macam mana pun kan? Kau nak kerja logistik. Kau bukan first hand ke second hand ke kau tak hand. Contoh lah kau Shopee parcel pun kan. Kau tangan atas tangan pun. Yes. Okay. Betul. Maybe main con dapat $3. Contoh main con dapat $3. Lepas tu kasih kat subcon $2. Main con dah ambil $1. Lepas tu bila sampai turun bawah dah sampai dekat kau nak pergi hantar logistik 80 sen. Kau berapa ribu parcel kau nak pergi hantar? Kau tak tahu penat ke apa? Kau robot ke apa? Itu satu. Okay. Okay. Part mana kalau kau gaji kau dah rendah, macam mana kau nak save tu duit? Betul. Pasal cukup time hari kau off day, kau mesti nak kena keluar pasal kau stress kerja. Pasal kau penat kerja, yang cakap aku nak kena keluar, aku nak kena spend duit. So part mana kau nak save? Dia kena party apa? Lepas tu dia cakap dengan mak dia semua bergaduh, dia nak pergi kahwin bulan as soon as possible. Duit jatuh daripada langit ke apa? Tak payah saving ke? Anak sultan pun bukan. Bukan saya ni. Lepas tu kau nak pergi book ROM. Book ROM pun nak pakai duit. Kau nak kena pilih ustaz. Kalau kau dapat ustaz yang bangsa tanya-tanya soalan yang okay, memang honestly kadang yang barang leceh ustaz tanya kau boleh tak baca ni surah. Jangan cakap Al-Baqarah ke ayat 255 ke siapa-siapa lah. Ayat 255 ni actually ni je. Actually ni ayat kursi. Aku bilang kau dulu. Al-Baqarah 255. Contoh lah, ustaz tanya, ustaz test kau, baca Al-Baqarah ayat 255. Tapi sebenarnya tu ayat kursi. And sememangnya kita kena tahu ayat kursi macam mana. Kan? Oh, cik saya tak tahu baca apa, ustaz saya tak tahu baca. Itu dah satu. Second, kau tak nak pergi tu ROMB course. Kau tahu ke macam mana nak jadi seorang suami, nak jadi seorang khalifah keluarga? Kau tak boleh cederakan isteri kau. Kau nak kena kasih nafkah, makan, pakai dan tempat teduh. Macam mana? Kalau kau tak belajar ni basic necessary benda, macam mana kau nak advancekan diri kau dalam fasa berumah tangga? Betul. Masalahnya rumah pun ada tiang ah. Kalau nak bikin rumah dalam kata basicnya, nak bikin rumah, kau kena ada tiang. Kau kena ada step. Kau kena letak simen, kau kena letak kau punya macam-macam, baru rumah tu menjadi berteguh lah, keras lah. Okay. Stable lah kira. Stable lah. Habis kalau kau tak ada ni foundation, duit tak ada. Knowledge, otak tak ada. Tak duit aku rasa dah ada. Dah duit mak apa? Alah. Yalah, tapi sampai bila? Duit. Ya, tapi betul. itu short period, short term je. Cuma dia duit ada, cuma otak dia tak ada. Tertinggal lah. Tertinggal. Kalau kau ada duit pun 1 juta pun, kan? Kalau kau tak pandai uruskan pun Game. itu game. Anjung. Betul aku faham. Asyik 5 minit top up. 5 minit top up. Ni tiap malam party. Lain. Hari Ada perbezaan dia. hari apa ni? Malam sekaum pun dia pergi Zal. Tiap malam. Serius Tak lah. lah. Jangan main-main saya musibut. Pasal dia kata tiap malam anak balik mabuk. Betul lah. That mean dia ni pun sasui lah. Dia tak boleh cakap macam itu. Dia sasui je. Dia gitu lah. Dia ada tattoo lah ni Syafiq. Ada kata Dia tattoo? cakap ada tattoo. Apa tattoo? Kau just aku biasa kalau aku
selalu condemn dia tahu orang yang ditipu ni. Nanti pasal kau yang ditipu jadi macam ni, semua orang yang ditipu ni terbabit je. Oh, Kerana dia ditipu nak kena check betul-betul baik. Sedangkan kau ikhlas dengan ni, tiba-tiba kena gini pun kau fed up juga. Pasal sebab tu ada peribahasa dia. Kerana nila setitik, rosak susu jiran. Salah. Habis? Jiran bawah. Sebelanga. Sebelanga. Aku kan jiran bawah. Susu jiran mana? Okay, tapi yang paling important tu couple lab. Tak sasri ke tu? Okay. Untuk pendengar Malaysia ataupun pendengar kira yang tak tahu couple lab ni apa kan. Dia kedai buat, kau tu macam kedai bikin cincin yang stainless steel, macam buat gambar. Nama couple. Macam 7 Street macam So dia buat cincin murah lah. Actually tak murah pun. Kalau kau worst case ni hari kau belilah Swarovski ke. Betul. Ada walaupun White diamond ke. White diamond ke. Yes. Tapi tak boleh kalau couple lab just problem banyak saya bro. Terus terang. Cuma pada aku satu je lah. Kau gangster ke? Ah, Kau apa sure. ke? Orang tua umat lah so. Betul. Kau buat AB dah marah tau. AB pun ada Pada aku tipu. dah wrong lah pada Dia punya adab and dia punya respect dah tak ada kat kau orang nak tu. sat, kau sat among ada gangster lah. Kau tengok. Kau tak dia payah dah nak berubah sat tu sat-sat. orang-orang tua apa? Betul lah. Kira kau nak tunjuk kau ganggu dekat orang yang lebih ganggu lah. Betul lah. Kau ambil dengan orang tua yang dah berumur, kau nak ganggu kan? Buat apa je? Alah kalau dia test kau lain lah. Tapi pun Kira tengok nak biar dia datang, jangan kau yang mula. Yes. Betul. Betul. Tu pun Tapi kira. mungkin dia dah segitu kot. Makcik tu yang datang apa? Tapi makcik tu makcik perempuan. But doesn't matter lah. Kau dah Dia tak into that world apa. Kau nak tunjuk kau punya world kat situ apa? Sangka pun world bos. Bingit saya aku. Okay guys, sama-sama Banyak lagi ni. tak, one of the pointers is dia cakap dia nak pilih tu, pilih ni kan. Oi, banyak betul pilihan kau, tapi kau tak kasi bini kau pilih ke apa sah? Saya tak lagi langsung. That means aku rasa aku rasa dia ada depa planning dia. Dia ada depa own plan. Cuma kita tak tahu, kita belum dengar habis. Kita belum dengar habis. Kita tengok apa planning dia. Dia kalau betul ada planning dia memang saswak. Kira dia memang ada tipu muslihat dia lah. Ada apa udang sebalik apa Di tu? periuk udang di sebalik periuk. Okay Jan. Okay, he called me that night again, demanding to know kenapa cik panggil saya red flag. Bukan sekali dua cik cakap saya red flag. Kenapa? Okey lah kalau cik nak sangat duit hantaran saya bari. Bari? Saya beri. Dengan typo aku baca. Saya berikan fake check atau acrylic check. It can be real, it can be fake. Aku tak faham. Kira adakan sajak je. Kira untuk tontonan umum lah. Okay. Aku terus hang up. Nangis lagi aku. I told my daughter, orang macam ni kau nak buat suami. My daughter call him and say let's cool it off. Dia mengamuk and minta duit pelamin balik. Aku tak tahu nak ketawa ke apa. And they broke off a week before the nikah date. From that day, my daughter was never the same. Mengelamun, depressed, tak boleh tidur, tak nak kerja, Meracau tak lah. nak sekolah. Yes. Kompom. Kira mandi tak basah, makan tak kenyang. Tidur tak lain. Ha. I diamkan saja sebab tak nak tambahkan stres. My brothers, her uncle and sister-in-law tolong nasihatkan dia baik-baik and slowly she changed. She began to open up slowly. She told me jantan tak guna ni dah berapa kali threaten her to patah balik dengan dia. And the guy maki-maki dia non-stop kat phone dengan macam-macam bahasa kesat and cuba jadi batu api sepanjang relationship between my daughter and me. I told her whatever it is, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang dia lindungi kami semua. That breakup was in January 2025. In late February 2025, when I walked towards my house, I nampak notice tertampal on my main gate. License moneylender minta hutang. Ui. Inilah dia punya planning. Cak dia ni memang fuck Dia dah ambil daripada apa ni loan loan shark lah. lah. Loan. Dia dah buat loan lah macam. Ini memang babi saya ni. Anaknya orang. Aku macam makin geram. Sepuking kau Afiq. Pukat ke? Loan application in December 2025. Okay. Under 4 ke 5? 2024 lah kira. I think so. Typo Semua kot. 25 je. Ada playback time ke? Feature Betul lah. Back to the future. Under my daughter's name, 7,000. I marah dia. Kenapa berhutang? She said that loan was taken in December 2024. Okay. A month before Syafiq came to our house. Janji nak kahwin. He told her to loan and gunakan duit ni for wedding expenses and etc. Tapi at last duit ni habis sebab hari-hari Syafiq nak belanja mewah, beli barang mewah and etc. Sasui yang kau. And they broke up. He threatened her lagi. Dia tak balik to him, he will not pay off the outstanding loan. I called up the company the next morning and spoke to the creditor.
So apparently my daughter came with the guy to his company to take a 7k loan, seeing my daughter is only 21 years old. He did question her nak buat apa with 7k. They said it was for travel and holiday and wedding expenses to buy a new handphone. The next day I pergi rumah Syafiq with my ex-husband. The whole family ada kat rumah. I brought up this issue and asked what is their solution. Parents tak nak masuk campur, adik-beradik pun macam takut nak soal abang dia. Mak dia kata he has left for night shift, jadi I tak sempat bertembung dengan Syafiq. At the end of the conversation, I can see memang dorang tak akan tolong bayar and tak akan suruh si Hapra tu bayar pun sebab adik perempuan dia kata duit pinjaman is under my daughter's name. I bangun and said, okay, baiklah, I can see where this is leading to and left the place. My ex-husband tanya, nak diamkan? Nak aku bersuara ni? I pun diam aja sebab tak nak kecohkan keadaan. Seluruh family dia senyap till today and tak offer nak contribute half or quarter of the debt pun. I called the creditor and explained to him and shared with him about my experience with this guy, his family, the January incident and the breakup. Creditor walaupun berbangsa asing agama ada juga hati perut. He asked me what is my affordability. We agreed on 500 per month till the 7k loan clears and I will waive off the accrued interest and etc. I haramkan my duit and I tak ampunkan dia and his ignorant family. I ada anak kecil nak tanggung, elderly parents nak support. Bagus lah. And my son's expenditure alone je dah tinggi because I was at the midst of registering him to DSA, Dyslexia Association of Singapore. Kesian lah. Both my parents are elderly and I am contributing part of my salary to them. With this debt is an additional burden for me as a single parent. I also feel that maybe sebab dorang tengok I solo, single parent, no man in the house when they came over, mungkin juga Nak bijak kepala. jantan ni rasa he can bully a single parent and take advantage of the situation. And mungkin juga dorang rasa dorang rasa that budak macam my daughter yang datang from a divorced household is desperate and no one is watching over her. Kira boleh makan lah. Yes. Semoga anak-anak kami semua dilindungi daripada orang-orang zalim seperti ini. Amin. InsyaAllah. Amin. Okey, apa yang kita boleh belajar daripada ni lah? Masa, tapi tak boleh ni Syafiq just aku tak tahu, aku just bingit saya dengan dia cerita. Sumpah sangka just anai orang. Tak, kau jangan pasal nama satu Syafiq ni kan. Syafiq Kyle terbabit tau. Jangan main member nanti Walaupun Syafiq Kyle tu curi 1 sen tu. Oh, yang kata kan 1 cent One cent Bulan-bulan tu bukan. Tapi dia tahu rasa bersalah dia. Dia tinggal gimo apa. So boleh belajar, kau tahu tak? Yo, aku faham budak-budak sekarang ni kira banyak idaman. Nak handphone baru, 17 Pro Max, nak pergi travel kan, pasal tengok Instagram, social media. Member aku pergi Europe lah, pergi London lah kan, lepas sekolah holidays ke apa, they go with their parents or their friends. Itu different level of affordability tau. Kau faham? Kau tak boleh samakan diri kau dengan member kau. Kalau member kau bawa Civic, aku bawa kereta kancil, biarlah. Betul. Pasal itu rezeki dia. Yes. Kemampuan orang lain-lain. Yes, betul. Habis kau dah pergi ambil ni loan 7,000. Kau confident sangat kau pergi letak nama kau, kenapa? Kau, yelah ni perempuan pergi letak nama dia seorang apa? Lepas tu dia kena bayar seorang. Aku rasa lelaki ni yang letak. Kalau dah Lelaki ni planning psycho macam dia, ni. confirm. Yelah, kau jadi ni pun jadi bongok, kenapa? Sayang lah, maybe sayang lah. Sayang Bongok lah, betul-betul. Nak beli cincin couple lab 7,000 je. 7,000 siapa? 7K lah. 7K. Hidup mewah tapi mewah duit orang. Dan anaknya sebenarnya aku satu nak cakap kepada kau Syafiq, dengan kau punya family, satu kaum family kau, dunia kau boleh lari bro. Akhirat lu game set je. Ni makcik dah haramkan kan. Satu dunia, satu family. Kata care semua bro. lepas tangan je. Aku doa lah kubur kau bukan sebelah aku. Tak leceh dengan kau merana nanti kat dalam kubur. Itu Pasal ni dah anai orang aku tak boleh rasa musibut. tapi serius lah. Rabak bro. Bro. Tapi memang fuck ada ni. Untuk perempuan makcik ni anak no offense lah, tapi memang kau pun gullible juga. Tak, aku rasa Pasal yang dia enabler tau. Dia biarkan anak dia jadi macam itu juga. Ni makcik si lelaki ni punya mak ni. Oh, betul. Enabler juga. Bukan sebagai mak pun anak kau salah atau tak salah lah. Anak kau nak kena jalan gantung lah. Open betul. pun. Betul. Tapi yang makcik kepada anak ni
Yang perempuan ni Macam mengamuk ni. makcik ngamuk. Makcik ngamuk ni anak dia aku rasa tak pernah ada mati dulu. Dia old Dia Pada dapat ex-boyfriend. Dulu ex pun ada tattoo juga. Oh. But this one memang problem sangat lah. Mungkin ni Syafiq sweet talk kan, sweet talker lah. Mungkin Dah lah. pandai lah. Sweet talk, break talk. Mungkin lah suspect lah. Kau pun break talk kedai roti. Tahu. Aku rasa dia ni logistik pack roti lah. Ya, mungkin lah break talk. Tapi kira dah banyak red flag tau bila lelaki dia buat macam ni, tinggikan suara macam ni macam itu macam Cara ni kan. berbual. Wah, tak kisahlah kau ada tattoo apa. Kita tak judge kau punya pasal kau punya tattoo. It's kau punya perangai tu. Macam mana kau bawa kau punya diri Jumpa orang tua orang Orang tua pun tak ada hormat. Habis kena pakai check sebagai ni. Kalau aku ada check pun aku takkan cakap ni sebagai ni simbolik, yes. Kau akan ada tu duit 10,000 contoh mau nak kahwin. Pasal aku pun gunakan tu 10,000 punya acrylic tu. Tapi aku ada 10,000 dalam poket. Ya. Kau faham tak? Okay, So kalau kau setakat Tak banyak 1% je. okey lah. boleh Apa yang AB dapat aku nak setengah je. Okay. So bila kau ada tu itu sebagai simbolik boleh. Tapi kau make sure kau ada tu duit dalam poket kau lah. Habis kau mas kahwin. Kau faham tak tu mas kahwin tu apa? Kan? Dah cincin kahwin couple lab. Alah, aku rasa dek ni pun dia tak tahu apa-apa main. Dia tak ada niat nak kahwin. Dia Aku tahu rasa. dia tahu dia nak dapat dia ni, duit dia dah dapat ni RM7,000 bukan sikit. Itu kalau dapat duit dengan apa-apa yang lain. Kalau dia dapat dia punya kesucian dia. Aku tak boleh cakap aku minta maaf lah. Tapi korang sendiri mau fikir. Confirm lah. Confirm lah recan lah. Ini confirm lah. Dia ni datang kuat threaten macam betul tak? Kalau dah in love ni macam mestilah. Ni pun kita pun tak boleh cakap betul lah. Macam kau juga yang ni kira apa-apa lah. Matikan aku aku bukan Syafiq. Tapi pada anak makcik ni aku tahu kau sedih lah. Kau rasa kenapa all this happen to kau lah. Cuma pendapat aku je kan, kau dah elak satu balak besar ni. Kena kau dah kahwin dengan dia. Ini macam benda dia dah fickle minded je. Yes, betul. Kau dah kahwin dengan dia. Lagi Rumah tangga jangan. kau macam mana? Dia tak kasih kau pilih pelamin ni lagi semua apa-apa. Nak kostum semua nak pakai apa. Kau pakai kostum Batman sudah lah. Itu baru nak kahwin tau. Kahwin baru permulaan tau. Ni hidup kalau perkahwinan, dia jadi kahwin, lepas kahwin lagi kau duduk pula dekat mak dia beside. Mak kau mesti tak tahu apa-apa. Lepas tu belum apa nak cakap apa. Rumah ni akan jadi milik dia. Habis ada jahanam, adik-adik. sir. Ada Farid pun kau patut cakap kau belajarlah agama. Kau ada tattoo macam mana pun kau belajar agama. Betul. Kena komplot Tak, semua. tak minta belajar semua, tapi basic dia. basic ada tahu lah lah. cukup. Ambil tahu. Daripada Mampu kau tak aja. tahu apa. Kau relax sikit. Kita kat Korea apa. Aku kalau ni ikut geram-geram lelaki ni aku hantar pesantren lah. Apa tu? Ya, pesantren sekolah agama kat Indonesia. Kira hari-hari kau belajar agama je. Jadi Tak kau boleh, nanti dia salah bawa. Boleh salah bawa. Belajar Hari-hari dini. kau Apa aja. tu? Siapa tu? Siapa? Yang janggut tu. Muslim. Walid. Minum air kaki tu. Walid. Walid. Jadi Walid dah problem. Tapi Walid macam mana pun nafkah kasih, apa semua kasih. Walid dia tu pun agama tinggal- je dia tolong balik. Dia tinggal bedok reservoir. The twist and turn. Betul The twist and turn lah. Reservoir. Oh, dia semua. Itulah kan. Tapi jangan dalam hidup bercinta ni macam-macam indah. Bila nak Betul. kahwin, Baru-baru indah. baru lah. Honeymoon period lah kira. Kaki you tak bau lah. Kaki you okay. You kentut pun wangi. Gitu je. Kentut pun rasa coklat lah kira. Sampai rasa sampai tekak saya bau kira. Pun diam ya, I sayang you. I sayang you. Semua indah lah. Betul lah. Okey lah untuk makcik tu lah untuk makcik lah. Makcik Makcik yang mana, boy? Makcik yang hantar email lah ni. Okay. Okay makcik, cik I salute makcik pasal makcik ada tu tahap kesabaran. Walau macam mana pun ni kira dalam pandangan aku dia kira dah ibarat ni satu ujian. Yes. Kan pasal ujian tu datang dengan pelbagai cara. Betul. Pakai bentuk lah. So at least benda ni jadi sebelum kahwin. Sebelum diri kau rumah tangga. Jadi kau tahu at least kau ada boleh macam mana pun setakat putus cinta. Senang cakap dia punya bottom line is putus cinta. Putus cinta. Itu saja. Itu nasib lelaki tu decide tu putus. Kena lelaki tu decide tak putus. Itulah. But aku rasa after that 7K dapat baru dia putus. Tak, 7K tu kira dah dapat. Dah game lah. Oh, dah Baru dia decide siang-siang tu kahwin. That mean by time decide tu kahwin lagi mungkin lagi banyak loan. Yelah habis tak pernah asyik pergi Blue Jazz je. Aku rasa lelaki tu angan-angan. Dia dah ada 7,000 kat tangan kan. Dia nak buat lagi. boleh buat ni, boleh buat tu. Tapi dia tak tahu 7,000 tu sikit. Dia ingat mana banyak 7,000. 7,000 2 bulan jalan habis lah. Oh, aku at least 3. Tengok lah boleh apa lah. Ada satu malam habis 7,000. Acap lain dia nak top up lagi. Aku top up tapi aku tak ambil bonus. Agent sampai 5.
Main sampai pakai skrin TV Okay Cap, untuk makcik yang rugged ni, yang makcik yang garang ni, apa tadi Kak? Makcik mengamuk Makcik mengamuk ni Cap. Makcik mengamuk ni Cik tapi bagus lah cik, respect kan. Kira anak dia pun dia dapat stop dapat ni benda jadi makin ke laut lagi teruk betul lah. Pasal and at the same time pun aku another point is aku respect dia pasal dia tak judge orang bertattoo. Betul. Saya sokong makcik. Pasal Saya dia pun. dia apa penampilan orang tu, wajah orang tu cik tak kira tak pandang rendah Tak pandang pasal yang penting macam cik cakap dapat adab macam gini apa. Cik pun test water dia apa, dia perangai macam mana. Test market. Itu yang bagusnya. Okay. Untuk perempuan maybe perempuan kau cakap Tak. untuk perempuan tu. Tak boleh boy, dia salah satu lah. Okay, sekarang ni untuk aku kat makcik yang mengamuk ni. Macam saya macam Saya mana berbesar nak hati. cakap? Saya ingin mengucapkan selamat hari raya. Kira makcik make a good move pasal tak naluri seorang ibu kata dapat pula lelaki macam Ke laut ni paria ni ke laut kan. Memang patut lah, tapi untuk makcik kuat lah. Makcik sentiasa nak kena kuat pasal dugaan yang datang ni pun bukan ringan. Berat dengan anak dia yang dulu baik tiba-tiba jadi macam gini. Wild child lah. Untuk makcik nak kasi settle cepat, cukup time 7,000 sampai kena bayar. Tapi kalau saya jadi makcik, 7,000 tu saya pergi buat report polis. Tapi tak boleh buat apa. Tak lot juga. Pasal nama anak dia. Legality mesti dah. Tapi the lender, money lender dia company kasi way tolong. kasi way. Kasih way. Kira itu kira makcik make tak tahu, aku dah tak tahu apa nak cakap dengan makcik ni. Kesian Aku lah dah pada aku kesian. kesian lah kau Cik anak kena orang. spend time dengan anak lebih kan. Tapi dugaan dia dah banyak. Jaga orang tua. Anak dia dyslexic. Single mother dia seorang je. Kerja kena Rumah partially lagi. kasi parents je. Tak apa, ini hujan dia. Mungkin sekarang susah. Nanti anak dah Ada hikmah dia. Dah kahwin, InsyaAllah. dah dapat kahwin dengan satu Arab dogol ke apa. Jual minyak Jadi Zaitun. kau yang anak datuk ke Minyak lintah. Minyak lintah. Jadi juga Okay, lah. kau Kak makcik. Akak ni hati kuat lah. Walaupun dia dah give up, dia dah don't know what to do lah. Dia nangis banyak kali pada cakap benda yang buruk ni berlaku selalunya diorang cakap Tuhan takkan duga kau lebih daripada apa yang kau mampu lah. So memang insyaAllah kau mampu lah. Kau lagi lah. InsyaAllah Jadi tak harap mampu lah. akak bersabar lah. There's a rainbow goal at the end of the rainbow lah. Macam kau selalu cakap apa? Fa'inin ma'al usri usrah. Fa inna ma'al usri yusrah, inna ma'al usri yusrah. So verily with hardship there is relief, with hardship there is relief. Relief. Kak ni saya nak cakap saya minta maaf behalf pasal dia berbual aku kau musibat ni. Okey lah. Kan cakap okay, ni tak kena cakap pasal musibat kan. Yang ni laki ni Okay, Syafiq ke Syafiq Abi? lah. Okay. Sud. Syafiq tak tahu lah. Pada aku kau pecah lah. Kau just pecah. Tak tahu nak cakap apa lagi. Kan nak start gangster dengan makcik. Tu one thing. Habis ni ibarat nak jadi mak kau tau. Kau nak ambil dia sebagai mak kau tau. Tapi tak tahu betul-betul kau betul nak kahwin ke tak nak. Niat lah. Cara kau macam main-main. Cara kau just nak dapat duit je aku tengok. Jadi aku pun tak tahu apa niat kau actually Syafiq. Kau confused Confused lah. Confused. Lele 7,000 kau dah rasa mewah. Habis kau rasa gaji kau besar. And Habis besar pun tak payah riak apa, tak payah. Gaji besar. Dia cakap tadi CPF banyak Siapa aku tak boleh take it. kau Ni rasa Syafiq- CPF kau banyak? Kau Syafiq cuba beli umur rumah, kau tengok CPF kau kosong tu. Celaka. Ni Syafiq umur apa? Tak tahu dia tak cakap. Aku rasa gitu juga around that range lah. Kita pay age lah. Tak, baru zaman duit ni. Aku Baru rasa zaman lah duit. benda. Aku Baru macam masih benda. nak party, kita tak apa. Masih nak party all the way hari-hari. Kita dah lepas apa tu moment kan. Okay. Aku selalu lepak istiqomah sekarang. Oh, Diam boy. yang ni orang hantar babi Ciut dia. Oh, okay, tu nanti kali kita cakap. Tapi itulah aku rasa kalau kau pay parents pun kau tak boleh nak hormat. Bagus lah. Korang memang avoid satu balak lah pada aku. Ni Syafiq problem lah. Ni apa tau? Ni Syafiq. Syafiq. Memang Syafiq lah. Nanti Syafiq lain terasa. Tapi tak, diorang tak buat ni macam kerja. Aku rasa diorang Syafiq tak terasa. Cuma diorang rasa tersinggung. Musibut ini nama Syafiq sama dengan aku. Kira yang Betul kat nanti aku. yang komen semua kat bawah semua nama Syafiq lah. cantik Bukan lah. aku apa. Bukan. Ni bukan aku ber. Asal aku kena. Asal nama aku terbabit. Aku dah tag kawan dia yang Syafiq yang lain. Apa ya aku? Last Syafiq kali kita tag. Tak masa-masa kena tag kan. Okey lah. Untuk mak si Syafiq ni, tolonglah nasihatkan anak cik juga. Jangan sokong apa yang dia buat lah. Jangan jadi enabler lah. Jadi disable lah. Disable cacat sian. Apa? Disenabler.
Aku tak tahu lah kau ni. Tak, tapi pada aku apa yang salah-salah lah. Tak penting kau mati-mati nak kena sokong anak kau. Yalah, salah betul. Okay, aku main untuk dekat ni Syafiq Syafiq, aku harap kan aku berdoa ni sekarang aku kenal kau. Aku harap lah. Jadi dekat podcast ni aku dah maki, kalau kau declare aku boy yang kau tengah berbual tu aku, kau pun kena maki aku. Member tak member lagi. Member tak member lagi bagus. Lagi senang pasal kau dah satu, makcik tu dah tak judge kau dengan kau tattoo. Jadi pasal kau yang ada tattoo ni, nanti next dia punya future materi ke apa-apa yang ada tattoo, makcik dah start judge. Macam tadi aku cakap lah, Trauma. kerana nilai setitik rosak susu jiran. Jiran bawah lah. Betul lah, susu gantung lah. Kau nak berduit pun biarlah titik perlu Titik titik perlu sendiri lah. Jangan atas orang punya nama kau dah pergi buat ini scam yang macam tadi aku cakap, dunia kau boleh lari, akhirat kau game. Ini dunia ya. Kau masih game yang kau anai orang kan, tu paling teruk lah aku rasa. Memang fake. Kau memang fuck. Tapi aku rasa dia macam scammer. Love scam lah. Love scam ke ni, dia mesti ada ni kalau scam Mesti ada dia benda. tipu muslihat lah. Macam dah biasa bikin lah. So, beli handphone mahal kan, nak beli handphone kan. Beli handphone lah apa belum lah. tentu $30 di dalam bank. Dah beli handphone, lepas tu rakam delete buat apa? Tu dah lain. Tu dah ke laut musibat. Tapi kalau betul, kesian pula kan makcik Tapi tu makcik mesti report polis. Confirm lah. Itu Kau menang pasal lah. Okay jap, untuk Syafiq jap, kasih jap last. Tolong lah Syafiq. Aku pun ada kawan dia tattoo pun perangai tak macam Syafiq macam ni lah. Spelling SHAPIG lah. Tolong lah, jangan perangai macam ni lah. Kau manusia Syah. Kau pun ada mak bapak. Cuba kalau kita korang ajar dengan bapak kau boleh take it tak boleh. Kau mesti tak Kau tak boleh angkat apa? Tak boleh angkat one to one lah. Sial apa? Relax sabar. Square box ke apa? Tak, tapi aku rasa dia tak kisah. Pasal dia sendiri kena ajar dengan parents dia macam itu depan orang je. Itu kira orang lain nak kena ajar dia. Dia boleh cakap akan lagi tunggu mak bapak aku kalau mati rumah ni aku punya. Confirm dia tak tahu baca laws. Atau aku cakap kau dah tak educated satu. Kau tak faham agama satu. Kau nombor 3 kau tak tahu hormat satu. Ni 3 mesti kau game lah. Ni Syafiq kuat K-pop dah sejak aku rasa. Tak K-pop batu lah. Aku rasa batu pasal lah. lah. Batu Yang mesti. Yang penting ni Syafiq pun jangan selesa sangat letak kaki dekat atas orang berkaki. Kan dah selesa sangat susah. Tak ada pasal tadi Orang kasih peha naik kepala tau nanti. pasal tadi kau tengah nak offer the fight, aku dah square box. Lepas tu topik dia hilang gitu. Orang nak shoot dia tadi. Okay lah, lepas ni kita cari dia. Jangan aku lepas ni ada kerja nak buat. Okay boleh lah. Aku nak pergi logistik hantar barang. Okay lah, overall aku rasa makcik make a very good decision. Yes. The best decision. And makcik pun saya rasa kakak memang kuat lah untuk hadapi semua yang datang ni. Dengan anak, dengan duit yang 7,000 memang tak besar, tapi nak bayar balik tu 14 bulan dah. Kita lagi tak dapat rasa. Orang lain rasa kita yang kena bayar. Susah kau orang. Rabak jap, aku tak boleh. Betul lah. Aku rasa macam nak nangis jap. Kesian lah saya actually. Memang kesian lah. Tapi actually banyak kes-kes macam gini. Kira kahwin tak jadi. Ini baru 7,000. Kau just imagine hari kahwin dia tak ada. Dia terus actually bawa lari. Apa perasaan diorang Terus bawa lari Aku rasa dia dah belanja saya cakap. Kat Malaysia sekali dia ada Syah. Dah hari kahwin tu cakap aku tak jadi kahwin dengan kau. Pasal mak bapak aku tak suka kau. Oh ya. Tapi tu tak scam duit. Ni tapi dia dah pakai beribu ni. dia macam-macam kes lah Apa perasaan diorang sih? Syafiq kau bikin malu kau orang Adam lah. Si Syafiq ni patutnya kira aku rasa kau buat muhasabah diri lah. Kau kena cermin diri kau. Semoga kau kuat bila kena balik daripada. Semoga itu ini lah. Balasan daripada Tuhan lah. Semoga kau dapat balasan dunia lah. Jadi akhirat kau tak payah InsyaAllah. suffer. Aku harap kau kuat lah. Jadi dunia pun kau boleh bayar Tommy lah. Pak by part lah. Kau mesti kena apa. Kau buat orang mesti orang buat kau apa. Dua kali ganda. Cik, anak makcik, cik nak kena nasihat. Kalau cik tak boleh nasihat, cik suruh orang lain nasihatkan dia. Kena pakcik-pakcik yang lain yang garang-garang memang kasih letak table memang lah. Terbalikkan daripada daun lah. Kepada anak makcik yang garang ni, yang akak ni, makcik awal bila seorang ibu bilang benda, harap-harap dengar lah. Oh betul. Jadi benda takkan jadi. Sebelum jadi dalca, untuk mengelakkan dalca tu lebih baik dengar cakap mak. Tak sepatutnya kita cik ataupun siapa pendengar ni actually perlu
agree dengan kita punya points semua. Yes, Just a disclaimer is that this is our point of view. Might sound aggressive, but at the end of the day kita harus terapkan dekat budak-budak sekarang yang benda-benda ni akan terjadi, and kita sebagai parent we have to do something, because at the same time yang kita pun seorang parents. Yes. Bercinta tu cinta pakai akal lah. Jangan cinta buta ikut hati saja. Pakai tangkal lah, jangan pakai tangkal. Pakai tangkal kapal lab lah. Kira tu yang heart shape, tapi yang setengah ni you setengah setengah kau pegang setengah. Setengah-setengah nama. Okay. Celaka betul. Okey lah, Ibi, last words lah. Last word saya. Makcik, saya kesian dengan makcik. Maaf saya tercakap aku kau. Tak apa cik, saya dah fuck dah dengan aku. Maaf cik. Saya harap cik bertabah lah. Moga dipermudahkan segala urusan. Yang buat anak dia tu bercinta tu agak-agak lah. Nak parti, nak apa, suka hati kau lah. Tapi janganlah babit sampai babit mak kau. Mak kau dah seorang bersama kau. Tapi tadi bapak dia ada What happened to bapak dia? Pak dah senyap ya. Itulah. Okay, aku ada last message untuk si makcik ni anak perempuan ni lah. Semoga Kakak panggil kakak, senang. semoga adik lah. Kita tua apa? Semoga engkau Semoga engkau si perempuan ni kan, cik adik ni dapat pasangan yang baru yang lebih kira lebih baik daripada Syafiq yang boleh bimbing, lebih berakal, lebih boleh berfikir kan, boleh hormat orang tua semua. Kira berkenalan sampai di jenjang chicken lah. Baik. Moga kau ambil ni sebagai satu iktibar lah. Belajarlah daripada kesilapan bercinta. Betul. Okey. Bukan di jenjang pelamin tau, di jenjang chicken lah. Pada kakak dengan anak kakak, pada Syafiq dengan family Syafiq, jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Yes. Jadi kalau korang ada apa-apa nak advertise, korang Boleh. email kami di enquiries.ogt@gmail.com. Okey lah, dengan itu kita akhiri podcast ini dengan kita petak elang biasa. Jangan pendam, Jangan kecam. Only good thoughts. Ciao.